Inilah nasi klepot yang dimasak di Sekincang. Desa sawah dan lautnya masing-masing tenang di tempatnya. Inilah habitat sumber laut dan tanah padi kita yang belum lagi dicemar. Masukkan 1 sudu minyak bawang. Sapu sampai even. Dan beras. Halia. Kulit limau sahaja. Masukkan sikit air. Iriskan daun bawang dan daun sup, jus halia dan limau. Garam. Kicap cair. 2 sudu minyak bawang. Memang best memasak di atmosfer macam ni dan saya gabungkan pelbagai bahan ramuan tempatan ini dalam satu hidangan yang ringkas. Tapi saya rasa dia cukup luar biasa. Dah siap. Minyak bawang daun. Lagi 1 minit. Saya yang suka pedas, so saya masukkan sikit cili kacau. Isi ketam yang segar manis dan nasi yang bererai. Satu biji. Cuba kamu try dan rasanya memang enak. Cuba masak ataupun teks siapa yang sudi masak untuk kamu.